Aku tak tahu, ada setengah orang dia mudah sangat percaya dengan apa yang orang lain sampaikan. Sepatutnya kita bila sampai satu cerita ataupun satu berita daripada orang lain, perkara pertama yang perlu kita buat adalah kita kena selidik dulu. Kita kena tabayun. Kan? Allah suruh kita tabayun. Kita selidik dulu, betul ke cerita ni, betul ke berita yang kita dengar ni. Kan? Kita jangan terus percaya. Sebab kalau benda tu tak betul, kan? Contoh kita dengar satu perkara tentang orang lain kan. Kalau benda tu tak betul, dia boleh jadi satu fitnah tau dekat orang lain. Dan perkara yang menyebabkan berlakunya fitnah ke orang lain ni, dia akan tersebar dekat orang lain juga. Kan? Contoh kita dalam keadaan salah faham. Sebenarnya perkara yang kita dengar tu, benda tu tak betul pun. Tapi disebabkan kita terlalu mudah sangat untuk percaya, jadi dia akan menyebabkan orang lain pun yang tak ada kena-mengena pun terlibat sekali. Kau faham tak? So, pesan aku, kalau kita dapat satu berita daripada orang lain, kita selidik dulu. Ataupun kita bertanya dekat orang tu sendiri, betul ke cerita yang kita dengar? Sebab kalau tak betul, kita sebarkan, benda tu jadi fitnah tau. Ada satu hal kau nak jawab. Kalau orang tu tak maafkan, macam mana? Kita ni banyak dosa kat dunia ni. Takkan kau nak tanggung juga dosa kau dekat akhirat? Letih. Okay?